Dia jadi seronok tau bila ramai orang pembeli rumah pertama ni. Banyak betul duk bertanya soalan tentang macam mana sir nak mohon SJKP. So dalam video ni adalah satu video khusus saya buat untuk pembeli rumah pertama. So apa-apa pun, steady guys. Dia macam ni. SJKP ni diwujudkan khas untuk pembeli rumah pertama. Kalau kita dah ada rumah, tak layak dah nak mohon SJKP. Okay, yang pertama, untuk pembeli rumah pertama. Dan yang kedua, dia menyediakan pinjaman sehingga pembiayaan sehingga mencecah 100%. Kalau saya nak beli rumah yang bernilai 300,000, jadi saya tak payah bimbang lagi dah nak keluar deposit 10%. Kan? So kan biasa kan kalau kita buat permohonan dengan bank, pinjaman paling tinggi kita dapat 90%. So saya tak payah bimbang dah nak keluar 10%. 100% dah disediakan oleh bank. So yang kedua, pinjaman sehingga 100%. So yang ketiga, persoalan yang sekarang macam mana nak mohon? Okay, nak mohon apa-apa yang pertama sekali kita kena ada rumah dahulu. Rumah yang ingin kita beli. So rumah yang kita nak beli ni, kalau di Malaysia, kita ada 3 cara pembelian tanah. Yang pertama, daripada pasaran baru. Rumah barulah, projek baru. Yang kedua, daripada subsale, iaitu pembelian rumah secara daripada pemilik individu. Yang ketiga, pembelian secara lelong, iaitu kita beli daripada bank. Bank yang melelong rumah tersebut kerana klien dia dah tak boleh bayar rumah, so dia pun lelong rumah tersebut. SJKP ni boleh digunakan oleh ke dalam tiga cara pembelian tersebut. Okey, asasnya apa kita kena buat ialah kalau rumah baru, kita kena pergi bayar booking lah dulu. Kan, kita dah pilih rumah yang tersebut, booking RM500. Contoh. So, pemaju akan keluarkan satu offer, namanya Letter Offer to Purchase, OTP. Offer to Purchase. So, dia macam booking form. Kita pun bayar RM500, kita pun tanda sebagai kesungguhan kita persetujuan nak beli satu rumah. So, borang tersebut kita buat pergi kat bank. So, kita notify dekat banker, ini adalah pemohon pembeli rumah pertama. So, dia nak gunakan kuota SJKP. Kerana setiap bank ada kuota dia. Dekat SJKP ni dia ada limit dia yang diisytiharkan oleh kerajaan. Jadi, bank-bank adalah kuota dia. So, bila anda mohon, pastikan yang bank tersebut masih lagi ada kuota SJKP. Senang cerita, nak mohon pinjaman, waktu nak mohon pinjaman tu, notify lah, bagi tahulah kepada banker tersebut yang anda adalah pembeli rumah pertama nak guna SJKP. Okey? Belajar sesuatu, wahai pembeli rumah pertama sekalian yang dah tak sabar nak beli rumah dengan menggunakan fasiliti SJKP. Diharap video ini membantu menjadikan sebagai panduan anda untuk beli rumah dengan baik. Jangan lupa guys, belanjalah sikit. Komen, like, share.